Setiap orang lain-lain, tak payah ikut orang lain. Dia anak 5 biar, dia cucu 50 biar, dia duduk, dia buat rumah atas awan biar, dia nak buat rumah atas air biar, dia nak buat rumah atas gunung tepi laut biar. Dia, kita. Saya baru ni pergi Banting. Ada orang baru meninggal. Dia kata, "Ustaz, orang meninggal ni dia bila cucunya balik, biasalah rebutan tandas. Dia pun buatkan tandas 8. Kalau tandasnya 8, bilik jangan tanya. Siap aja tandas." Saya tanya biliknya berapa. Dia kata, "Tak tahulah Ustaz, tapi kalau Ustaz tahu tandas 8 bilik jangan tanyalah," kata dia. Banyaklah maknanya. Siap aja tandas 8, meninggal dia. Buat dekat tanah rancangan, anak semua jauh-jauh, Johor lah, mana lah jauh. Lalas terbengkalai macam tu. Rumah dah siap. Sebab itu ibu-ibu ayah sekalian, kita ni duduk di dunia ni kan, kita buat rumah untuk mati. Jangan kita fikir ni aku buat rumah nanti tu sejuta tahun. Berapa ramai orang yang bila buat rumah anak tak nak duduk. Ni dia. Sebab apa dia? Sebab kadang-kadang desainnya Bali. Anak desain apa dia? English style. Tengok seram, semua kayu-kayu. Kan? Dia tak nak. Macam tu kan? Ya, banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, taste anak kita tak tahu kan macam mana. Lepas tu kita buat rumah untuk mati. Maknanya kalau sebab berapa banyak rumah pusaka jadi rumah puaka. Anak-anak tak nak duduk. Ramai tak? Jalan sikit ni tak nak duduk. Yang duduk sundal bolong, mak lampir. Kan?